amat berpuas hati. Memang dia tak tinggalkan kita sekejap pun. Lain daripada yang lain lah. Bersyukur kepada Anwar Ibrahim telah menjejakkan kaki di bumi Malaysia ini dengan selamat dan sempurna. Jadi berkaitan dengan urusan perjalanan ibadah haji di Mekah, Madinah dan seterusnya kembali, Iman Travel amat berpuas hati. Pasal apa? Pasal dia ambil perhatian ataupun perkhidmatan dia daripada A to Z, door to door. Memang dia tak tinggalkan kita sekejap pun. Dan memang pengisian dia terutama daripada Ustaz Zawawi, Ustaz Wahari, Ustaz Dr. Fauzi dan juga ustaz-ustaz lain amat memang lain daripada yang lain lah. Boleh saya katakan saya berterima kasih pada mereka kerana memberi satu macam kesedaran yang berbeza daripada biasa. Kemudian perkhidmatan yang lain, petugas-petugas yang lain, dia tidak lepas tangan. Dia memang menjaga kebajikan kita daripada naik bas sampailah ke airport, sampai ke Malaysia pun. Jadi saya amat berpuas hati dan berterima kasih kepada Iman Travel dan saya mengharapkan apa yang kita buat pada haji kita ini mendapat haji yang diterima Tuhan, makbul dan mabrur. Jadi itulah sekian daripada saya.